Weh guys, apa hal pula ni guys? Sekarang ni negara Arab dah start serang Iran secara senyap-senyap. Semalam kita tengok kecoh pasal US dengan Iran. Hari ni keluar news macam ni pula. Arab Saudi pula yang buat serangan secara rahsia. Diorang kata serangan sulit ni diorang buat sebagai tindak balas pasal konflik yang tengah berlaku sekarang ni. Kalau betul lah benda ni tengah jadi guys, Timur Tengah tu tengah panas gila-gila sekarang ni. Arab Saudi dengan Iran ni memang dah lama tak ngam guys. Cuma kali ni nampak serius sikit. Kalau serangan ni makin serius guys, confirm minyak akan buat kenaikan lagi. Bila minyak naik, harga emas dia makin keras. Sebab apa guys? Sebab investor sekarang ni dia dah takut dengan keadaan dunia sekarang ni. USD dah tentu-tentu jadi makin tak tentu arah guys. Sebabnya market sekarang ni sensitif gila dengan news-news geopolitik. Ciko rasa kalau keluar headline macam ni ke, headline apa-apa je pasal perang ni guys, dah boleh keucak-kacir dekat dalam market tu guys. Korang rasa lah sampai bila benda ni akan berlaku guys? Cuba korang komen kat bawah. Apa pendapat korang?